Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa pembubaran DUN Negeri Sembilan yang membawa kepada pilihan raya negeri berlaku susulan wujudnya cubaan menggugat pentadbiran negeri walaupun keadaan politik dan ekonomi dikatakan stabil. Memetik laporan Astro Awani, menurut beliau terdapat usaha tertentu yang dilihat menjejaskan kestabilan tersebut. Kalau tak khianat, baguslah. Tetapi kalau kita tengok pengalaman kita di Negeri Sembilan, tentunya ada usaha dalam keadaan stabil politiknya, ekonominya. Tetapi ada usaha-usaha untuk menjatuhkan. Jadi, itu bagi saya ada sedikit pengkhianatan, katanya. Kenyataan itu dibuat selepas menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-10 Koperasi Profesional Putrajaya Berhad, Ahad. Beliau menjawab kenyataan Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan isu pengkhianatan tidak timbul apabila sesuatu penggal pentadbiran berakhir secara normal. Kenyataan tersebut juga hadir susulan perdebatan politik antara Pakatan Harapan dan UMNO berhubung pengumuman PRN Negeri Sembilan. Dalam masa sama, Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun menegaskan pentingnya semua pihak menghormati persefahaman politik demi kestabilan pentadbiran negara. Bagi PRN Johor, beliau menyerahkan keputusan pembubaran DUN kepada kerajaan negeri namun menegaskan fokus utama perlu diberi kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam soal Johor ini, itu terserahlah dia hendak adakan pilihan raya lebih awal. Tapi saya kata tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ni kita sibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saya maksudkan, ujarnya. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh pengundian PRN Johor pada 11 Julai manakala PRN Negeri Sembilan dijadualkan berlangsung pada 1 Ogos.